Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Gedi nampak? Macam tahulah buat trademark macam mana ke, macam ni ke. Okay. Tanpa berfikir panjang, tanpa bercakap panjang, first thing, Abi nak tanya korang, apakah yang benda baru di badan Abi sekarang ni? Cuba korang teka, korang komen. Kalau betul, Abi giveaway RM10. RM10 banyak lah tu guys kan. Abi lagi pun tapi tak ada pendapatan lagi kat YouTube ni kan. Mana tahu satu hari mungkin subscribe dah banyak kan, Abi upkan lagi kan, RM10 jadi RM100. Mana tahu kan. Tapi betul ni, serius Abi cakap, kalau korang dapat teka apakah di badan Abi benda baru, Abi bagi korang RM10. Serius tau. Okay, Abi ada satu kisah seram di mana kawan Nabi share dengan Nabi, cerita dia pintu yang tak sepatutnya dibuka guys. Pelik tu kan, pintu mana yang kena buka ni? Cerita ni Abi dapat daripada seorang member lah kan. Nama dia dirahsiakan sebab dia sendiri pun takut nak cerita ke orang lain. Dia takut nak cerita ke orang lain guys, takut benda tu betul ke tak betul ke, wallahualam kan. Okay, kisah dia berlaku masa dia duduk di rumah seorang-seorang kan. Dia duduk seorang-seorang. Tapi tak tahulah mak bapak dia ada tak masa tu, tapi tak tahu, wallahualam kan. Jadinya malam tu lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi guys, pukul 2 pagi juga dia nak kan. Dia tengah baring sambil baca buku, sambil tengok phone. Dia scroll phone tu kan. Rumah dia memang sunyi gila lah masa tu kan. Tiba-tiba dia terdengar bunyi tok tok tok. Tok 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 bunyi. Tak pasti bunyi kat mana. Dia ingatkan jiran sebelah. Macam orang menukang lah kot, mungkin lah kan. So dia diam lah, tak tahu benda kan, tak ada apa-apa. Dia ingatkan jiran sebelah, dia diam. Bunyi tu datang lagi. Tok 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 tok. Kan. Nani? Kali ni bunyi dia macam orang ketuk. Habis sebelum tu kau bunyi apa? Bunyi orang tengah ni kacau air ke macam mana kan? Tapi bunyi macam orang berketuk lah, menukang lah kan. Tiba-tiba guys, dia terdengar sebenarnya pintu bilik dia kena ketuk. Begitu lah kan. So dia pun bangun perlahan-lahan mendekati pintu bilik dia tu. Dia dengar betul-betul dan dia jawab, siapa? Dia tipu, siapa? So dia pun buka pintu bilik sikit, tengok ruang tamu kosong. Dia buka sikit kan, tengok kat luar kosong. Kan. Lepas tu dia perasan satu benda, pintu depan rumah dia. Dia duduk dalam bilik, so dia nampak lah pintu rumah dia tu kan terbuka. Pintu rumah dia terbuka guys. Korang rasa suka-suka hati je dia terbuka kan. Padahal sebelum dia masuk tu dia dah tutup. Dia ingat lagi dia tutup. Dia tutup. Dia mula rasa tak sedar hati lah. Dia rasa kepelikan situ. Adakah dia lupa, ataupun dia nyanyuk, ataupun dia lupa minum ubat. Kan. Tiba-tiba ada satu mesej WhatsApp masuk. Kan. Daripada nombor yang dia tak dikenali. Mesej tu pendek je. Ayat dia bunyi macam ni. Jangan buka pintu bilik belakang. Yang bukanya pintu depan. Macam mana pintu belakang tu boleh buka je kan. So dia terkedulah. Sebab dalam rumah tu memang ada satu bilik belakang yang dia tak pernah guna guys. Maknanya mungkin store lah kot. Dia cerita tadi macam dia macam nak cepat-cepat, macam dia tak nak cerita tu lebih detail. Tapi tu tak faham kenapa. Mungkin dia terlalu takut kot kan. Dan masa dia tengah tengok mesej tu, dari arah bilik belakang, dia dengar bunyi pintu dia buka. Maknanya pintu yang WhatsApp tu bagi tahu jangan buka pintu kat belakang tu.
Tapi dia kedengaran pintu tu terbuka guys. Bunyi pintu krek. Bunyi pintu krek. Dia nak bawa sound effect sendirilah. Dia kata masa tu badan dia terus sejuk. Dia cerita kat Abi badan tu dia menggigil lah, menggeletar, meremang lah mungkin lah kan. Sebab dia duduk seorang. Jadinya lepas tu ada bunyi macam orang berjalan. Tengah orang berjalan lagi kan. Perlahan-lahan bunyi macam step slow, macam scary macam tu kan. Dia dengar macam seolah-olah macam tapak kaki tu berjalan ke arah dia kan. Sampailah satu suara berbisik dekat telinga dia. Ada benda berbisik kat telinga dia guys. Apa kau buka pintu aku? Dia masa pula dia buka pintu dia kan. Sejak malam tu member Abi ni terus pindah rumah. Pindah terus kau. Takut punya pasal kan. Betul lah. Memang Abi pun pelik. Itu dia call Abi. Dia cakap, kau ada rumah-rumah kosong tak yang nak sewa je kan? Abi cakap ada lah, tapi jauh. Dia duduk KL. Abi duduk Kajang. Ada lah Kajang tu jauh sangat. Tak apalah, dia cuba cari kan. Itu dia WhatsApp Abi last lah. So Abi tak tahu cerita ni sebenarnya terjadi dan berlaku kat atas diri dia. Halil Abi tersembur guys. Tapi sampai sekarang dia masih tertanya-tanya, siapa yang hantar WhatsApp tu, bunyi apakah di bilik pintu belakang dia tu, dan yang paling penting, pintu yang tak pernah buka, bilik yang tak pernah buka tu, apa yang ada dalam bilik tu guys. Misteri tak? So dia, Abi tak tahu berapa lama dia duduk rumah. Tapi kalau kejadian tu berlaku, mungkin Abi rasa tak sampai sebulan lah kan. So jadinya dia pindah rumah. Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Tapi dia cuma muskil siapa yang WhatsApp dia tu, dan pintu rumah itu terbuka. Macam mana boleh terbuka? Terbalik korang lah cakap kan. So jadinya korang fikirlah sendiri. So berbalik pada giveaway tadi. Wah, pada buat giveaway dah Abi. Betul, Abi tanya, apakah benda yang baru di badan Abi? Kalau korang selalu tengok konten Abi lah kan. Kalau korang boleh jawab, Abi bagi gift RM10. RM10 boleh beli nasi lemak ataupun nasi ayam mamak, nasi goreng mamak kan. Syukur lah sikit kan. Kalau korang rasa boleh jawab, korang komen je. Korang komen, kalau betul Abi akan cakap nama pemenangnya. Wah, nama pemenang. Nama pemenang dia yelah, Abi kita DM lah lepas tu. Macam mana seterusnya kan. Abi transfer ke macam mana ke, wallahu alam. Okay, Abi rasa setakat tu sajalah video Abi untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa on notification korang tu, loceng tu kan, supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Okay, yang mana dah subscribe tu Abi salute. Terima kasih banyak-banyak. Semoga korang pun dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki, dilindungi oleh Allah SWT dan disayangi oleh keluarga anda. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.